Okey, sekarang ni dia punya wire ni pun semuanya aku dah custom elok, aku dah DIY, aku lekat macam ni. Okey, untuk wire ni aku buat bukan untuk pakai sampai bila-bila. Yang ni aku buat untuk pakai sementara sahaja. Sebab apa? Sebab aku buat macam ni sebab aku tunjuk dekat hangpa, aku sharekan dekat hangpa tutorial cara untuk nak sambung wire tu betul lah. Tapi cara macam ni, aku buat macam ni, aku share dengan hangpa sebab aku nak test kereta ni. Sebab sebelum ni kereta ni VTEC dia tak mana on. So aku buat cara macam ni buat untuk temporary. Lagipun aku punya wire, dia punya wire VTEC pressure ni, wire ni dia dah reput. Dia dah rapuh kan. Sebab tu dia yang dia reput. So sebelum aku beli dia punya soket dan wire yang baru, so aku sambung macam ni dululah buat sementara dan aku test run dulu atas jalan. Aku run atas jalan, alhamdulillah VTEC aku on normal macam biasa. So lepas ni next time aku untuk tukar dia punya wire ni dengan dia punya soket ni, aku beli soket yang baru. Next aku beli soket yang baru dan aku tukar pakai yang soket dia terus